pembahagian harta pusaka ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia yang pertama, hikmah dia. Kenapa Allah bagi? Kerana Allah tetaplah supaya seorang bapa, siapa ke, yang mati, yang ada waris, dia tetap dapat bahagian. Saya nak sebut hal ni. Walaupun mungkin kita tak boleh kira dia dulu-dulu, masa pak ada bukan tak balik tengok. Tak boleh kira yang tu. Dia tak balik tengok, dia tak jaga pak dia, dia tak jaga mak dia. Hak tu dia jawab dengan Allah Ta'ala. Hak tu bahagian tu. Hak ni, harta ni, Tuhan dah bagi kat dia. Allah bagi kat dia. Dia kata, adik hang tu bukan nak balik ingat pun, kita nak bagi apa kat dia. Kadang-kadang abang tu pandai-pandai buat urusan. Ataupun nak. Tak boleh. Dia tak ni, mak kecil hati dulu masa ayah ada, ayah cukup kecil hati dengan dia. Ayah kecil hati, ayah. Esok dia pergi jawab dengan ayah di akhirat esok. Tapi tak boleh. Kerana ayah kecil hati, atau ayah nak pesan, kalau aku mati ni, kat abang hang jangan bagi 1 sen. Tak boleh. Dia tetap bagi. Tuhan bagi ke dia. Bukan ayah bagi. Habis itu dia kalau dapat pun, dia bukan duk ingat kat ayah tu. Dia jawab ke Tuhan. Dunia macam tu lah. Kadang-kadang ada abang ke family, dia terlalu nak jaga harta pak dia tu. Sampai dia tak mau lepas kat anak adik dia. Kalau bagi kat hampa su, hampa jual harta ni. Dia baca macam tu, lepas pada tu mati adik-beradik dia tu pun, dah lah tak, esok nak bagi dah, payah dah, buat anak-anak kawan ni pula. Dia pun tu jual juga. Padahal, kalau sebagai bapak ni, dia memang bagi kat anak dia. Dia jual ke apa, dia beli motor sang, dia tukar rumah ke, atau yang pak dia. Bukan pak hang saja, pak dia juga. Saya nak sebut tu dululah. Supaya kita jangan fikir macam. Bila kita fikir yang ni, dulu masa pak duk sakit pun, bukan mereka duk belah sangat, saya yang duk belah. Ya, bila dah mati ni, nak dapat sama rata. Kalau lelaki lah. Mana boleh kata. Selama ni hang belah nak harta tu kan, hang belahkan Allah Ta'ala. Ini dulu saya nak sebut kadang-kadang yang berlaku kacau fikiran orang. Setelah tu, kita bahagi harta. Berapa banyak ada, kita bahagi. Kita kira dulu. Saya nak cadang. Kira. Lepas tu bagi tahu kat semua. Hang punya 100,000. Dia 100,000. Kau kita punya 50,000. Hak perempuan. Semua dah tahu. Tiba-tiba, satu orang cadang. Apa kata kalau kita masukkan balik semua, kita bagi sama rata. Hak sikit ni tak payah tanya pendapat dia. Bukan dia memang saya dapat sikit dah. Hak banyak tu lah. Kalau dia kata tak apa, hak bahagian saya tu bagi masuk beliau, bagi sama rata. Tak apalah, dia dah tahu dah. Bahagian dia. Jangan kita buat keputusan untuk dia. Kerana mungkin orang, ni kita bagi sama rata lah, no, kita adik-beradik. Dia buat keputusan untuk yang lain. Mungkin sama orang, dia tengok-tengok, oh yang dia 200,000, dia mau 200,000 tu. Dia mungkin ada anak, dia ada apa. Itu rezeki dia. Kita tak boleh ambil. Melainkan dia yang buat keputusan kata, saya dam balik. Campur balik, itu bagi sama-sama. Saya ambil bahagian bagi sama. Katakanlah 4 orang adik-beradik. 3 orang sudi bahagi sama. Seorang tak setuju. Hak tak suka tu, dia tak boleh. Kita kira majoriti. Dia tak boleh. Ni bukan undi pilihan raya Melaka. Tak boleh. Hak bahagian dia kira berapa? 200,000. Bagi kat dia 200,000. Hak tinggal hak bahagi tu, dia pun nak bagi sama rata. Hak dia pun ni bagi sama rata. Hak dia. Hak dia. Harta Tuhan bagi supaya kita tak bergaduh. Kalau Allah tak bagi harta pusaka ni, berkelahi adik-beradik kau ni ambil. Allah dah bagi siap. Kalau pak bagi pun orang boleh kecoh lagi. Ni Tuhan bagi pun orang nak kecoh lagi. Allah bagi. Kadang-kadang hidup serumah, membesar bersama.
ada kenangan pahit dan manis bersama, berkelahi kerana tanah seekar. Seorang kata, kita jual lah tanah tu, bahagi duit aku pun nak perlu anak sekolah apa, 20,000 pun aku perlu. Seorang kata, nak jual tanah. Dulu arwah duduk sini. Habis tu nak buat macam mana? Biar tu saya nak jual, siapa pun tak saya pakai. Tak boleh. Tak mau, macam tu bagi ada. Ambil. Kira-kira harta tanah tu, 300,000. Orang tak mau jual. Nak. Ambil tanah tu. Bahagian dia berapa? 50,000. Bagi ke dia 50,000. Selesai hak dia. Dia ambil hak dia. Jangan harga abang dia letak harga tanah. Kena harga semasa. Harga di pasaran. Dan ini penting. Kita kadang-kadang, na'udzubillah kan, semua kita ada anak-anak. Memang semua orang takut bila mati anak-anak berkelahi besar harta. Kita kecil-kecil didik nak bagi mereka duduk sama elok. Besar-besar berkelahi, punca harta kita tinggal. Kalau tahu kita nak berkelahi macam tu, baik kita makan berhabis wang. Masa hidup ni, jual semua tu, pergi melancong seluruh dunia ni, tinggal buat hampa duduk berkelahi lah. Pelajaran dah bagi dah. Ataupun kalau ibu bapa fikir macam tu, macam ni, aku tak mau bagi dah gambar, apa tahu tak? Hak lain semua ni aku nak berhabis. Aku bagi siap-siap. Kereta 100 biji, rumah 100 biji, hak ni yang punya. Pun begitu, kalau dia mati, masih ada baki lebih yang dia, tetap jadi harta pusaka. Melainkan dia dah tahu dah aku nak mati lagi, agak-agak tahun ni mati dah aku ni. Habis tahun ni. Kalau ada orang tahu macam tu, tak ada lah orang tahu macam tu. So, kena bagi. Berdasarkan kepada, melainkan semua tak mau. Semua nak bagi balik. Tak apa. Masih kena.